Boleh kita pergi dulu. Mana? Ya. Bukan nak untung kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang Allah kasih sekalian, alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT yang telah menghimpunkan kita dan masih lagi memberi keizinan untuk kita terus hidup mengumpul sebanyak mungkin pahala untuk sebagai bekalan menuju ke alam barzakh, insyaAllah. InsyaAllah malam ini kita ada satu forum perdana Hal Ehwal Islam yang bertajuk Istiqamah selepas Ramadan, anjuran Mutakasa Masjid Rahman Bukit Telipur dengan kerjasama Radio RTM Kelantan FM. Tanpa menekan masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Ibn Muhammad Afif Azhan bin Muhammad Naidi, Imam Tua 2 Masjid Muhammadi Kota Baru, selaku moderator kita pada malam ini, bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Muhammad Zain, Pegawai Hal Ehwal Islam, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, dan juga Al-Fadhil Ustaz Mokhtar bin Yaakob, selaku penceramah selebriti kita pada malam ini sebagai ahli band keduanya, ke hadapan Tuan Imam Muda Masjid Bangor Telipuk, Telipuk selagi Pak Ustaz Jimbe dulu Telipuk Kota Baru, tapi di Bangor dulu, di Kota Baru tu rata di Bangor, beza situ ya. Baik, alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, termasuk juga ahli jawatan kuasa masjid Bangor Telipuk. Terima kasih pada mengundang Kelantan FM lah sebagai pengajuk sama untuk rakaman forum pada malam ini. Dan forum ini Amo akan siar semula di radio pada hari Jumaat depan, 18 hari bulan insya-Allah. Jadi ada nak dengar ulang itu 18 hari bulan hari Jumaat pukul 10 pagi. Insya-Allah kita akan siar semula lah forum pada malam ini. Jadi insya-Allah kita ambil kesempatan dan peluang ini lah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Mokhtar, Ustaz Jimbe sama dengan kita, dan juga Imam Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru, Ustaz Ni Afifi. Dan insya-Allah kita ambil kesempatan dan ambil peluang untuk sama-sama mendengar insya-Allah pada malam ini. Jadi kalau demo ni naik share naik angin molek 3 jam tak cukup. Jadi supaya isu lewat sikit lah. Jadi bersabarlah insya-Allah. Jadi silakan. Terima kasih.
Boleh tak kenapa? Tes. Boleh nak start kau nak. Tadi kan apa? Tapi kata dia pula yang teguan. Bila kita boleh tajuk. Tes. Okey, saya lupa. Allahumma salli wa sallim wa barik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dikasihi dan diampuni Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat sama-sama kita mari ke masjid ni untuk mengikuti oleh panggil program-program yang disediakan oleh pihak masjid, tidak lain tidak bukan untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada malam ini bersetuju dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itu Al-Quran. Allah Taala sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir sampalah bihaya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah taala, malam ini istimewa, malam ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita boleh ambil wakil. Bukan kata makan sahaja, tidak, tapi nak kepada ilmu pengetahuan. Bersama-sama dengan kita pada malam ini di dalam forum yang bertajuk Istiqamah selepas Ramadan. Bersama-sama dengan kita pada malam ini ialah dua orang ahli panel yang cukup-cukup hebat dan cukup-cukup terkenal dan cukup-cukup masyhur. Kalau tak perkenal pun orang kata dia mau kenal dah. Tapi tak apalah, adab forum dia kena perkenalkan juga moderator. Sebelum daripada itu, saya ucap terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam kaki tangan Masjid Banggo Bukit Telipuk lagu mana? Masjid Ar-Rahman. Nak jalan dah ni. Biarlah bunyi apun telo-telo sikit pun dah. Pasalnya Masjid Bukit Telipuk ada juga di Kota Baru. Kamu tengok tu tengok Telipuk tapi di Pasir Putih lagu mana pula. Rupa-rupa macam pelanduk tidak serupa lagu mana. Gitulah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah taala, bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk mengupas tajuk yang disebut tadi, iaitu istiqamah selepas daripada bulan Ramadan, ialah Al-Fadhil sebelah kanan Ustaz Haji Uthman bin Mazid, pegawai Hal Ehwal Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maing, yang amba rasa kita semua aja dengar suara dia dari radio, tapi dah orang panggil baru hari ni tengok tu kalau suara halu-halu, suara pemujuk-pemujuk asal ustaz ada, alhamdulillah. Yang kedua, bersama-sama dengan kita juga pada malam ni tuan-tuan, sebelah kiri amba ayah anda amba Al-Fadhil Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob, penceramah bebas, pendakwah bebas di negeri Kelantan kita ni, dah dapat bersama-sama dengan kita untuk mengupas sedikit sebanyak berkaitan dengan tajuk yang kita sebut tadi, iaitu istiqamah selepas daripada bulan Ramadan.
Untuk makluman hadirin mukminin, kita ada 2 orang malam ni. 2 orang. Seorang Abadi kata dia 3 jam, mana 2 orang enggak, ini je. Tapi tengok juga kalau bola sejuk kita berhenti awal lah. Kalau bola sejuk kita berhenti awal. Baik. Untuk soalan yang pertama ataupun hal yang pertama, abang suka untuk bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz Osman berkaitan dengan tajuk kita. Tajuk kita pilih ni cukup-cukup penting. Kerana lepas pada bulan puasa, gabriakah kita kena buat? Bulan Ramadan telah berlalu tidak berapa lama dah. Nak dekat dengan orang pantas sampai 2 minggu lagi. Maka apa yang kita kena buat lepas pada bulan Ramadan ni? Lagu mana kita kena istiqamah? Adakah kita kena tinggal tu dengan terawih dah tak ada dah bulan Syawal ni terawih? Tak. Apa dia amal nak ganti terawih ke lagu mana? Minta Ustaz Osman tolong urai kepada kita berkaitan dengan tajuk kita ni secara gambar umum, iaitu istiqamah selepas bulan Ramadan. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga banyaknya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya yang diraihkan para tetamu-tetamu Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Moderator Majlis Forum kita pada malam ini, yang berbahagia sahabat Al-Fana Al-Fadhil Ustaz Haji Mukhtar Yaakob, yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam bersama dengan ahli jawatan kuasa dan pengajur bersama program kita pada malam ini, RTM Kelantan FM, yang diketuai oleh rombongannya Abadi, dan juga semua yang menjayakan program kita pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga banyaknya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabat baginda. Kerana pada malam ini kita dapat berkumpul, kita dapat berada di dalam rumah Allah, dapat datang dan solat berjemaah. Bermula daripada beberapa hari lagi, kita dapat berita ni, hati tu rasa terdetik nak datang kepada program ini, nak datang ke rumah Allah, nak join, itu dah dapat pahala dan tuan-tuan. Kemudian hari ini tarikh kejadian, maka kita buat persiapan datang mai ke masjid, itu pahala. Bila kita sampai ke masjid, langkah kaki masuk masjid, baca doa kaki kanan, semai sunat tahiyatul masjid, kemudian solat fardu maghrib berjamaah, solat ba'diyah, berdiri zikir, sehingga sekarang kita berada di majlis ini, semuanya adalah merupakan pahala-pahala yang cukup banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita dapat lakukan ini secara istiqamah sampai kita tu mati. Berbalik kepada soalan yang dikemukakan, bagaimana kita baru saja berlalunya Ramadan Al-Mubarak dan sekarang kita berada dalam bulan Syawal. Yang kita nak fokus pada malam ini, bagaimana nak jadi orang yang boleh istiqamah, orang yang boleh berterusan dengan amalan baik ketika berada dalam bulan Ramadan baru ini. Kita nak bawa kepada bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, sampai Ramadan akan datang, sampai kita dimati. Bagaimana cara? Hal ini telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surah Fussilat di ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ayat ini tuan-tuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada hamba-Nya, menceritakan berkenaan dengan kelebihan orang yang beristiqamah pada jalan Allah. Orang yang sentiasa menjaga hubungan dia dengan Allah, maka dia akan dapat banyak jaminan daripada Allah. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan aku itu adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Maknanya bila kita mengaku kita beragama Islam, mengaku kita beriman, mengaku beribadah, mengaku menjadi orang yang ingin menjadi orang yang beramal, orang yang saleh, lalu kita nak jadikan amalan ini amalan istiqamah, amalan yang boleh buat sono-sono, kata orang Kelantan. Dan kalau kita imbau di bulan Ramadan baru ini, betapa kita boleh solat fardu berjemaah di masjid tanpa tinggal walau satu waktu. Betapa kita boleh sembahyang sunat rawatib yang lama dan banyak setiap malam. Betapa kita boleh sembahyang sunat yang lain banyak jumlah rakaat. Kita boleh membaca Al-Quran setiap hari, bahkan kadang-kadang juzuk sehari, kadang-kadang 2 kali khatam, 3 kali khatam dalam bulan Ramadan. Kita boleh bersedekah setiap hari, kita boleh berpuasa dengan cukup baik. Maknanya iman kita pada masa itu melonjak dan hubungan kita dengan Allah begitu sekali tinggi. Indahkan hidup macam tu. Kita rasa kita bersih, kita rasa kita tenang, kita rasa kita seronok. Tapi setelah berlalunya Ramadan, sekarang kita berada di dalam bulan Syawal dan hampir separuh Syawal, tuan-tuan. Apakah amalan-amalan yang disebutkan tadi kita mampu bertahan, mampu boleh penuhkan masjid sebagaimana bulan Ramadan baru ini? Mampu kita boleh baca Al-Quran sebagaimana kita boleh baca Quran di bulan Ramadan baru ini? Atau semuanya telah putus rangkaian dengan masjid? Dah tak ada lagi dah masjid untuk kita, dah tak ada lagi dah baca Quran untuk kita, dah tak ada lagi dah sembahyang sunat yang banyak. Itukah yang berlaku? Maka yang Allah Ta'ala nak kepada kita tu istiqamah kan? Bukan satu benda yang senang tuan-tuan nak jadi orang istiqamah. Lalu orang ni bila dia boleh istiqamah nak begini sehingga terlalunya Ramadan, datang Syawal, datang Zulkaidah, datang Zulhijjah, datang apa bulan apa hari sekalipun, dia tetap meningkatkan amal ibadah hubungan dia dengan Allah. Maka Allah Ta'ala perintah tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Allah Ta'ala perintahkan mereka turun datang kepada orang istiqamah ini, bawa berita kepada mereka, jangan takut, jangan duka cita. Kenapa? Wa abshiru bil jannah, ada berita gembira untuk orang yang istiqamah, kata Allah. Apa yang abshiru, berita gembira di sini? Yaitu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka ialah syurga
yang telah dijanjikan oleh Allah. Maknanya orang yang hidup istiqamah pada jalan Allah, hubungan dia dengan Allah sentiasa jaga, sentiasa meningkat, sentiasa berterusan, jawapan untuk dia, balasan untuk dia adalah syurga. Siapa yang berjanji syurga ini adalah Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak jadikan kita istiqamah ni bagaimana? Soalan ini kita tanya diri kita dan kita berhak memberi jawapan untuk kita, bukan untuk orang lain. Kadang-kadang dalam hidup ini tuan-tuan kena pujuk. Pujuk diri kita, pujuk hati kita. Tak boleh aku kena pergi masjid walaupun Ramadan telah berlalu. Tak boleh aku kena terus bacakan Al-Quran walaupun Ramadan telah berlalu. Tak boleh aku kena istiqamah macam biasa juga walaupun Ramadan telah berlalu. Kadang-kadang bukan setakat pujuk, kadang-kadang kita paksa diri kita untuk buat kebaikan. Nak jadikan benda ni darah daging bukan senang, tuan-tuan. Maka setelah kita melalui madrasah Ramadan yang telah diampun dosa oleh Allah, yang bersih, comel dan tak ada sebab payah nak bagi masjid. Tak ada sebab jadi payah kita buat kebaikan. Tapi rata-rata berlakunya lain keadaan. Gilah masjid mana-mana yang subuh kembali seperti sebelum Ramadan. Sembahyang fardu pun kembali seperti Ramadan. Tinggallah warga biasa sebelum Ramadan. Tak generasi Ramadan ini gimana? Di mana silap kita? Maka sebelum Ustaz akhiri untuk soalan pertama ini, ada 5 tip sebagai panduan dan bekalan kepada kita untuk menjadi orang istiqamah itu. Apa dia 5 perkara? Yang pertama kata dia, nak jadikan kita sebagai orang yang sentiasa istiqamah pada jalan Allah, iaitu yang pertama memiliki ilmu secukupnya. Dia kita nak manis dalam beribadat, nak seronok dalam beribadat, nak rasa tak puas dalam beribadat, ilmu itu penting. Ilmu solat, ilmu Al-Quran, ilmu bersedekah, ilmu zikir, ilmu tu ilmu ini, itu penting, tuan-tuan. Bukan kita buat ikut saja, tidak. Maka persediaan menyediakan ilmu itu adalah wajib. Belajarlah kita, didiklah diri kita. Dan banyak bila kita ada ilmu, kita boleh pandang kepada orang-orang yang bagaimana mereka itu seronok dalam beribadat. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah nak jadi orang istiqamah ini berkawan dengan orang-orang yang beristiqamah. Kena cari kawan, kena cari sahabat. Oh baik, kaki masjid, bukan kaki kedai kopi. Oh kaki beribadat, kaki suka mengaji Al-Quran, suka beribadat kepada Allah, suka memberitahu nasihat kepada Allah untuk kita. Kena cari kawan lagi, sebab kawan ini memainkan peranan yang cukup penting. Ama ingat seorang hamba Allah Ta'ala yang kami dengan Ustaz, di segi bab berkawan, kalau 4 orang yang baik, seorang yang baik, dia menengok tak baik. Bahayanya syaitan dalam memainkan jarum untuk menjahannamkan manusia. Maka usahalah kita mencari sahabat yang cukup baik. Maka sahabat yang baik, sahabat yang bagaimana? Sahabat yang angkat kaki masjid. Orang yang suka memberi nasihat yang baik, teguran yang baik kepada kita. Supaya kita nak pergi haji lah sebagai contoh. Carilah mutawis, carilah sahabat, carilah teman, carilah guru, carilah kawan yang suka beribadat. Kalau kita ngatur tersyekat, dia kata main kita ke masjid. Nampak kita tak buat bonus suka masjid, suka lagi pasal dia kata dak ni masjid sebetulnya. Dia dulu ingat kepada kita. Sebab itu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan untuk mengerjakan ibadat haji, maka seluruh orang-orang di sekitar tanah Arab itu datang ke kota Madinah nak ikut rombongan haji bersama dengan baginda di kota Mekah. Ada lebih pada 140,000 orang rombongan ini bersama. Kenapa? Sebab orang nak tengok Nabi buat haji itu bagaimana. Orang nak kepada ilmu, orang nak tahu ibadat Nabi, dan orang nak tengok bahawasanya bagaimana Rasulullah itu menjadi contoh dalam beribadat. Nak ikut tu. Jadi kita tak ada dan Nabi yang ada sama-sama kita carilah yang baik-baik. Dia kecil pun banyak orang yang lebih baik pada kita. Ini penting. Yang ketiga kata dia hendaklah cari banyak kita menghayati sirah-sirah yang istiqamah itu, iaitu
untuk mencontohi mereka. Kena banyak kaji sejarah, banyak membaca sirah-sirah, sejarah Nabi, sejarah para sahabat. Tuan-tuan cuba tengok Nabi kita hidup bagaimana. Sebab itu ayat yang dibaca oleh Tuan Imam di dalam salat maghrib tadi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Maknanya Nabi adalah orang terbaik untuk kita jadikan sebagai ikutan kepada kita. Nah, makna itu kedudukan Nabi. Maka Nabi ini ada menjadi contoh dan kita kena baca, kita kena beli buku dia. Saya cadangkan beli buku Sirah Nabawiyah, boleh. Beli buku ataupun kitab Ar-Rahiqul Makhtub, boleh. Beli kitab Sirah Ibnu Hisham. Oh, ini terbaik ni. Dia ada 4 jilid. Kalau kau Arab lah, baca tu. Baca hayat sahabat, kehidupan para sahabat. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Utsman, bagaimana orang tokoh-tokoh anak Islam hebat ini, ibadat mereka, pakaian mereka, pergaulan mereka, makan minum mereka, seluruh tentang kehidupan mereka itu contoh. Maka bila kita banyak kita tahu ini, maka kita ikut mereka. Ini pentingnya tahu banyak tentang sejarah hidup orang-orang yang saleh. Nampak? Dan yang keempatnya kata dia, bersungguh-sungguh dalam melawan nafsu. Sebab nafsu kita payah, tuan-tuan. Tahun ni kita jauh-jauh memang itu kerana puasa. Sebab nafsu ni dia akan tunduk apabila lapar, apabila dahaga dia tak boleh pergi. Kalau dia jamu dengan makan dia, jamu dengan hantar, jamu dengan tu, dia tak heran. Bila datang puasa, nafsu tu tunduk, maka inilah kita boleh menguasai. Jadi bila lepas raya dia kena balik dah, payahlah dia tunduk pula. Jadi nafsu ni adalah merupakan perkara yang bukan tak boleh ada, kena ada. Dan biarkanlah kita dia pandu kita ke arah yang baik. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita nak hati. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, kata Allah. Wahai diri yang baik, mana insan salih yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah Ta'ala jemput hamba, Allah Ta'ala itu panggil kita balik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jiwa bagaimana? Jiwa yang hawa nafsunya sentiasa ditundukkan untuk melakukan pengabdian diri kepada Allah. Itu dia kepada akhirnya nak jadi orang istiqamah itu ialah memperbanyakkan doa, memohon kepada Allah. Ini senjata kita yang ampuh. Banyak berdoa, tuan-tuan. Nabi sering berdoa. Nabi mengatakan apa? Antara doa yang banyak Nabi baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wahai Tuhan yang sentiasa mengubah-ubahkan hati kita ni, tuan-tuan. Pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain, nantilah hidup lain pula keadaan berubah. Maka yang Nabi mohon, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku di dalam agamamu ya Allah. Jadi Nabi banyak berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan hati kita sentiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, di dalam satu hadis Nabi antara lain bermaksud, kata baginda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi, ialah amal yang dilakukan berterusan walaupun sedikit. Maknanya kita tahu tak banyak, tapi sentiasa berterusan. Zikir tidak boleh zikir, tak apa tak banyak, berterusan itu penting. Salat sunat itu berterusan itu. Maknanya sentiasa tak putus kita dengan Allah Ta'ala. Ini Nabi kata Allah Ta'ala lebih suka kepada hamba-Nya dalam melakukan amal ibadat secara berterusan walaupun sedikit. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita berjumpa di pusingan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengar daripada Al-Fadhil Ustaz Osman macam mana cara kita nak beristiqamah selepas daripada bulan Ramadan. Mana rugilah
tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang pada masa bulan Ramadan dia boleh bangun sebelum daripada subuh, dia bangun dah, bangun sembahyang tahajudnya dengan baca Quran setengah juzuk ke sejuzuk pula. Lepas daripada itu bersahurnya, tak tidur, pergi mandi pula, bersiap sedia untuk pergi masjid sembahyang subuh pula. Lepas pada sembahyang subuh dia boleh duduk di masjid beriktikaf pula, baca hadis kalau ada orang ngajar dia dengar pula. Begitulah kehidupan dia. Siapalah di buka puasa, dalam waktu tu dia berzikir, dia berdoa, dia baca Quran, dia bersedekah daripada pagi sampai ke malam tu pula. Lepas pada ngori kalau ada ruang, sebab tak ada orang ngajar, dia ngaji Quran pula, tak cukup ke sejuzuk. Lepas daripada tu duduk pula di masjid lagi untuk tunggu solat tarawih 8 ke 20 rakaat, tak ada masalah. Lepas daripada tu begitulah daripada 1 Ramadan sampailah kepada 29 atau 30 Ramadan kehidupan dia. Maka dia boleh buat di bulan Ramadan. Jadi kalau siapa-siapa boleh buat bulan Ramadan lagu tu, maka tidak mustahil dia juga boleh buat di bulan-bulan bukan Ramadan ataupun bulan selepas daripada bulan Ramadan. Nak dengan taksir ya tuan-tuan. Nak dengan taksir sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pusingan ataupun round yang kedua, nanti yang sebut dulu, kita akan ada soalan daripada penonton. 2 soalan, alhamdulillah kita akan bagi peluang kepada penonton nak tanya insya-Allah. Dan baik, kita pergi kepada soalan kedua dalam pusingan kita yang pertama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob. Ustaz, kita nak Ustaz cerita kepada kita, lepas daripada bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, hendaklah mu puasa sebagaimana telah puasa orang sebelum daripada mu, supaya mu bertakwa. Habis daripada bulan Ramadan, mari pula hadis Nabi, Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa-siapa puasa Ramadan 30 hari direct ataupun 29 hari direct, kemudian diikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Lepas pada puasa 30 hari, naknya ayah pula kita Ustaz, so puasa 6 hari pula. Jadi apakah hubung kait di antara puasa Ramadan dengan puasa di bulan Syawal? Falatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih puji pena sahabat ahli pena, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amba rasa tidak kelewatan lagi. Masa kita masih lagi dalam Syawal, mood raya ni masih ada lagi. Lama lagi ada joget dan program itu. Rasa suasana raya tu, dia nanti habis Syawal ni, dia dah joget. Maknanya petanda tak ada Syawal. Jadi apa salahnya kalau mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada muslimin muslimat semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Syawal kita ini di antara Syawal yang mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat nanti Allah Subhanahu wa taala, kita jujur daripada rejak lagi. Daripada rejak lagi kita duk minta nak jumpa dengan tetamu Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita Ramadan. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Panjanglah umurku ya Allah, aku nak jumpa menang Ramadan. Tetamu istimewa Allah Ta'ala datang. Habis kejap sampai pulak
minta juga nak jumpa Ramadan. Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Allah Ta'ala makbul doa kita. Dah nak jumpa sangat aku ketemukan. Kenapa? Kerana Ramadan itu tetamu yang istimewa. Dah nak jumpa. Bila berjumpa dengan tetamu yang istimewa yang bawa 1001 kerahmatan dalam hidupmu, musambut setara mana, mulai setara mana, murapi dia setara mana. Pakat-pakat fikir belaka setara mana kita layan Ramadan sebagai tetamu kita. Bika awalnya Abi kakak waktu Abi ke tetamu kita. Abi menu kita waktu Abi jamu tetamu kita. Nama dia Ramadan. Kecek berapa ini. Tidur sikit-sikit je. Pasal jumpa dengan gu kacik ni nama dia Ramadan. Bukan sini nak jumpa. 10 yang pertama tu memang yang Ramadan. Tengok-tengok tak berapa nak layan lah mana. Nak kalau puas datang, nak puas datang. Nak jemu datang. 10 terakhir tak kecek lah mana dengan tetamu. Duk kecek dengan anak beranak dia, dengan bini dia, dengan anak tetamu juga sengih. Kelipah. Maknanya 10 terakhir Ramadan itu orang tak jaga dah kepada tetamu. Orang sudah nampak dah tetamu baru nak mari nama dia Syawal. Rasa setara ni yang nak layan tetamu dia, nama dia Ramadan. Sebab itulah 10 terakhir bahasa kampung ngaji boleh mu nak suruh tetamu tu klik awal kalau boleh. Sebab di luar sana sudah ditiup angin-angin sepoi bahasa selamat hari raya. Tak nampak dah 10 Ramadan tetamu nak pergi dah ni, tetamu nak klik dah ni, tak cari. Orang pun istihar Ramadan kata aku nak klik dah lusa. Apa tak klik esok? Boleh main? Apa nak klik lusa ni patut klik esok? Bila orang istihar lusa gaya. Lebih lah puasa. Alik siya gaya tu mari esok. Singapura gaya tu. Kita semua dah buat gaya. Ramadan kelipah tergamuk mambak aku. Rupanya mambak aku secara terhormat. Patutnya berkata kalau boleh lah 10 lagi setahun tak apa duduk rumah aku. Patut berkecek lah kita. Walau aku ni tak sampai itu lagi, tak patut klik lagi. Tapi mambak secara terhormat. Tak cara lah mana. Menangis Ramadan. Sebab itu tidak peliklah bila Ramadan berlalu tak ada bekas dia. Mu tak mari dah dalam hati dan fikiranmu teringat rindu kasih termimpi-mimpi terhadap Ramadan. Rupanya mu ni manis mulut dia. Wa ballighna Ramadan mu manis mulut dia. Hakikatnya menjadikan Ramadan sebagai batu loncatan dia. Sebab itulah bila Ramadan wak mari dengan benda-benda yang disebut oleh panel yang pertama tadi. Bung aja subuh 1 Syawal anak tak ada orang. Klik asas semula. Tak ada dah roh Ramadan tu. Perasaan rindu saya pada Ramadan tak ada.
Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab itulah bab puasa ni Tuhan kata kerja antara mu dengan aku tahu berbeda setara mana mu menyayangi, merindui, melayani Ramadan. Kalau mu siapa kau lebo, siapa kau mau cukup-cukup penghayatan tentang Ramadan, mari rasa mani, rasa kasih, rasa seronok, bagi rasa kerinduan. Allah Ta'ala maha mengetahui tak apa. Biar Ramadan itu memang dia mari pasal aku tugaskan dia jumpa dengan mu sebulan. Tapi mu rasa nak lagi suasana seperti Ramadan itu. Suasana seperti Ramadan itu mu rasa seronok bila berlapar dan dahaga. Mu rasa seronok bila suasana dalam keadaan mu puasa. Mu boleh menahan benda-benda yang menyebabkan batal puasa mu sama ada zahir ataupun batin. Mu nampak kerinduan itu? Tak apa. Aku gula-gulakanmu. Aku hiburkan hati kerinduanmu. Aku ingin puasa ni hari dalam Syawal. Pasal mu terlampau seronok nak jumpa dengan suasana Ramadan itu. Suasana Ramadan itu mu sudah asyik. Bahasa kapalnya mu sudah jatuh cinta dengan Ramadan. Maka aku pergi ke mu ni hari. Puasa. Mu akan berasa ke mana? Aku buat ni hari. Kerinduanmu masih lagi melonjak-lonjak. Termimpi-mimpi nak jumpa lagi dengan suasana Ramadan. Aku beri lagi kalau mu nak puasa. Aku beri mu puasa senang kami. Rupa-rupanya kecintaanmu ni nak ayat ni. Tak ada tolak banding. Teringat semacam dengan Ramadan. Aku beri mu puasa untuk puasa hari-hari putih. Mu tak akan hilang suasana Ramadan itu. Dari masa ke semasa, sehingga mu akan ketemu balik kalau aku panjangkan umur dengan Ramadan balik. Jumpa dengan guru, dengan saya. Sebulan kecil, rambut murid. Allah saya nak beli, teriuk kita. Tak ada arah lama, ada urusan, ada video. Jadi, boleh bayar ke setara mana nak ayat ni? Kaci kedek. Sebab itu disebut orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bila berlalu Ramadan menangis je. Para malaikat menangis. Bapa pasal terlampau asyik, kasih, rindu kepada Ramadan. Kalau Ramadan itu saya kita yang kaji molek, jelira molek, kita akan rasa sesuatu kehilangan. Maka Allah Ta'ala gayakan kita. Allah Ta'ala berikan pada kita supaya merasai suasana tu. Maka puasalah kita dalam bulan Syawal. Saya lagi kerinduan. Akhir sekali beri yang senang kami dan hari-hari yang tertentu untuk puasa. Tak apa pun tak boleh jumpa depan kini pun Ramadan. Boleh telefon tak apa dah. Kalau dengan orang, lo ni boleh video call tengok. Atau WhatsApp mesej. Tak putus-putus lagi dengan Ramadan. Masih lagi berhubung lagi. Walaupun Ramadan sudah pergi. Ini nak yang bandingan setara mana kita dengan Ramadan. Maka sebab itu Allah Ta'ala datangkan puasa ni hari dengan Syawal. Syabah dan Tahniah. Ini sebagai penanda kerinduan, kemanisan, keasyikan kita, kecintaan, kasih dan sayang kita kepada tetamu kita yang bernama Ramadan. Lawak yang mengkata kasih ke Ramadan berapa ni? Sehari pun tak lagi. Berlalu Syawal dengan sehari habis pun tak. Macam lawak lah. Apa
aku tahu sebenarnya mau manis mulut dalam Ramadan. Boleh faham tuan-tuan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah semua kakak hak tehar suruh buat dalam sudut amal ibadat, waktu buat tu jangan kita mendakwa. Jangan mendakwa lagi. Sesudah kita melakukan itulah baru kita dapat tengok hasil. Baru tengok hasil. Bermula daripada yang pertama sembahyang. Memang waktu sembahyang tak habis spring. Cukup jaga sunnah. Cukup jaga sunnah. Pantai lagi ketika sembahyang. Tiga tu memang. Tapi jangan tengok tiga tu. Kena tengok sesudah sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau bekah jadi kerja sembahyang mung, jadi kerja tengok lepas sembahyang. Mu jangan tengok sembahyang. Hasil daripada ibadat nama dia sembahyang. Kedua, puasa. Tengok bulan Ramadan puasa molek. Jangan tengok tu pasal waktu tu mu berada dalam madrasah. Mu tengah duduk mengaji, tengah duduk belajar, tengah duduk menuntut, tengah duduk dalam ujian. Hasilnya selepas pada Ramadan. Jadi kerja kedua Ramadan. Kalau kali asal sebuah panel yang pertama kata tadi, tak payah tanya orang lain kan. Jawab diri sendiri. Jadi kerja kedua kerja kita di bulan Ramadan. Zakat. Zakat. Memang nak tak nak kena bayar. Pasal itu patut. Nebik merek body pun bayar. Aku bukan nak tengok zakatmu tu. Pasal itu sedekah wajib. Aku nak tengok sesudah membayar zakat, adakah sebab badan ni muatkan bersedekah. Hak tu tak ada pasal muka wajib. Kalau jamin aku kata sunat muakkad, kalau aku kata nak bayar tak sih bayar tak apa, aku rasa ramah aku tak bayar. Ramah aku tak bayar. Tapi oleh kerana benda tepat tu, nak tak nak, nebik. Tu pun tanya. Tapi Alhamdulillah, syabas dan tahniah rakyat Kelantan khususnya. 1445 ni yang boleh dipahamkan. Resik hok 8 riyal, 14 riyal, tak laku. Pun tanya resik 21 riyal, kejut tu ini. Siapa pergi ke majlis, minta lagi resik 21. Tak cukup. Hebat orang Kelantan, tak main dalam 8 riyal. Loklah. Kejut tu ini, berapa 5 orang. 100 lebih. Oh, tu dia baru jalan. Nak betul. Tapi cucu ambil lah. Nak tahu kesal zakat itu jadi kerja yang kedua, sesudah tu tengok. Musuh kau bersedekah kedua. Pasal tak sedekah kerja, pasal zakat. Dan akhir sekali tengok haji. Semua Allah Ta'ala suruh tu, tengok sudah pada tu. Memang rasa kasih lagi kedok dengan amalan yang aku patukan tu. Aku suruh mau puasa, aku suruh mau bayar zakat, dan akhir sekali aku suruh mau mengerjakan haji. Aku nak tengok adakah kesan daripada hajimu itu membawa sesudah itu. Waktu duduk Mekah muslimin muslimat, bagaimana Allah mengaluk kata Imam Mekah. Di Imam Mekah tu tidur dia sampai tu. Nak Gizohu tak kelik asa bau kelik sebentar. Gingori tak kelik iso bau kelik. Tidur sejemu. Benar baiknya yang pertama. Waktu kita royak dalam akuk, dia kata 29 bulan penenggan atau. Gemo surat Alhamdulillah sebagai tuyuh Allah. 45 hari, 40 hari, 50 hari. Tak siapa kau kelik. Kelik cerita Allah Rabbi ya karim ta'imah. Amba dan untuk anak sewaktu pun buku. Kadang-kadang amba tak kelik, patah mawetin. Amba kok nak minum air samset. Jodoh
kenyang ngai samset moya. Allah syukurlah dan nasmaya nunggu. Kelik cerita. Oh tak ada seminggu sejik tak ada. Tak apa dah Ustaz, pasal kalau banyak dah semayang di Madinah, masjid Nabawi. Allah Rabbi ya kan. Mu jangan kecek jika mu duduk Mekah tu, pasal tu mu duduk dalam keadaan madrasah. Dalam ujian, bilik peperiksaan. Hasilnya ialah sesudah mu periksa. Maka lihatlah keputusan sesudah membalik daripada Masjidil Haram, membalik daripada Madinatul Munawwarah dan Makkah Mukarramah. Sebagai akhirnya muslimin muslimat Allah Ta'ala, serupalah anak kita periksa. Anak kita periksa. Sebelum masuk bilik peperiksaan, dulu peperiksaan 5 hari periksa. Sebelum pada periksa, study, belajar, mutalaah, diskus, kelas tambahan, tuition, kapal lagi latihan tu, pakai norak. Noyak. Periksa 3 hari, 5 subjek. Mula-mula bahasa Malaysia satu, klik. Ayuh aku tanya, lagu mana dah? Besok pagi tadi, bahasa Malaysia satu. Allah, ayuh. Botlah tu berlaku, cik gua ajar. Apa jawab lah? Oh, apa jawab berlaku, sebab cik gua ayat tu. Lah. Esok dah pula bahasa Malaysia tu. Klik tanya pula. Lagu mana bahasa Malaysia tu? Allahu Rabbi ya Karis, putih-putih tubik hocek ku ajar kata apa ni tajuk karang ni 2 bila esok kau puluh klik Allahu Akbar 5 bila abai waya anu ngaji mana abah ada kebo klik goyak puluh bong tubik riza boleh sebelah 15 hari subjek 5 warna 15 habis kakak kalau hutan marah kali. Bila-bila gendong mama tu suka. Mepet pun halatah. Klik rumah pun lepas. Aku bini. Ambil anu demo. Bodoh petari. No demo. Tak gitu. Geluk bini. Yang kata gitu kita ada A juga sebutin. Gambar demo. Lukisan. Masa buat tu noyak ni. Oh klik. Ya Allah. Pung tu birizak 15 lagi. Betul lah kalau lah Fenok pertama kata waktu Ramadan kan Allah Rabbi ya kan habis harga Ramadan awak istirahat 1 cawa subuh 1 cawa anak Allah Rabbi ya kan lama pula sembahyang raya waktu masjid besar-besar ni 2 tingkat meeting 2 hari raya tu dok bela perlu otium dialektika dan itu betul kau tengok tu sepak orang letih ni tapi 2 kali setahun itu mari tempat ni dia tak boleh duduk sini bakal takbir Allahu Akbar Allah mereka kata bayang suruh tak kita naik ni nampak tu nampak pahal lakon tu nampak dah anu kan wallahu a'lam. Alhamdulillah. Untuk pusingan yang pertama, soalan yang kedua yang telah diajukan kepada Al-Fadil Ustaz Haji Mukhtar, bagaimana hukum kait di antara puasa di bulan Ramadan dengan puasa di bulan Syawal, telah mengajarkan kita supaya kita sentiasa istiqamah. Istiqamah bukan sampai berhenti di bulan Ramadan saja puasa ni, kena sambung bulan Syawal dengan puasa ni. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Amalan ngaji Quran, amalan sedekahnya yang telah disentuh oleh Ustaz tadi. Semua amalan, mari ke masjid, dengar orang ngajarnya. Pelbagai jenis lagi amalan-amalan kita telah buat di bulan Ramadan dengan jayanya. Begitulah juga hendaknya selepas daripada bulan Ramadan, mulai Syawal ke, mulai Zulkaidah ke, mulai Zulhijjah, sehinggalah bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun hadapan ni, kita mesti beristiqamah, buat semua sampailah di akhir hujung usia kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
alhamdulillah kita telah selesai untuk pusingan yang pertama, round pertama sudah selesai. Kita masuk pula kepada pusingan yang kedua, round kedua, iaitu soalan kepada penonton. Soalan daripada penonton kepada ahli panel kita. Jadi adakah penonton kita, pendengar kita yang nak tanya soalan kepada ahli panel? Dipersilakan. Royak nama, royak asal mana, terus dengan soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayhaqi, duduk di Kampung Telipuk. Soalan saya, apakah tanda amalan seorang itu diterima di bulan Ramadan? Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Soalan dia, Fadil Ustaz, bagaimanakah kita nak tahu amalan yang kita dah buat dengan sembahyang, sungguh-sungguh, puasa, tak makan, tak minum, mengaji Quran sampai lebuk, muka-muka surah Quran, duk mengaji kita ni, adakah ianya diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak? Selepas daripada bulan Ramadan tu, tanda-tanda diterima tu lagu mana Ustaz? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator dan juga terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jadi soalan dia, bagaimanakah kita nak tahu amalan kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya soalan ini berada di aras yang tinggi sebenarnya. Bagaimana kita nak tahu amalan kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di sini ada ulama kita menggariskan beberapa perkara untuk kita nak tahu tentang amalan kita diterima atau sebaliknya. Yang pertamanya, nak tahu amalan kita diterima ataupun tidak, seseorang itu tidak akan kembali melakukan maksiat. Maknanya setelah dia ni mari masjid, comel molek dia balik masjid, comel juga. Apabila seseorang itu mari pada majlis ilmu, majlis forum pada malam ini, sebagai contoh, banyak maklumat, banyak ilmu, banyak perkembangan yang dia dapat, maka dia boleh pegang dan dia boleh amal, dia boleh sampaikan kepada orang lain. Itu tanda-tanda kebaikan itu. Dan juga apabila kita melakukan sesuatu amalan yang baik ini, dia akan menjadi suatu benda yang sebati dalam diri kita. Tu, maknanya dia jadi sebati dalam diri kita, sebagaimana nak sebatikan amal-amal baik dalam bulan Ramadan tadi. Bagaimana kita boleh jaga solat kita begitu sekali banyak, tak ada letih, tak ada mengantuk, tak ada tercekap, tak ada malah pun di bulan Ramadan. Tapi setelah berlalunya Ramadan itu, kenapa benda ni tak ada? Ini soalan yang kita kena tanya kepada diri kita. Dan hal ini kita kena takut. Pernah suatu ketika, tuan-tuan, waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, anak tangga mimbar Masjid Nabawi. Naik anak tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Sahabat tak faham, sahabat dengar apa yang Nabi amin itu. Naik anak tangga yang ketiga, Nabi berkata amin. Sahabat juga dengar apa yang maksud Nabi. Naik anak tangga ketiga, sekali lagi Rasulullah mengatakan amin. Lalu setelah Nabi itu turun daripada mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar Rasulullah berkata amin setiap putaran anak tangga, itu apa maknanya ya Rasulullah? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa ketika aku menaiki mimbar tangga yang pertama itu, datangnya malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, apabila seseorang itu diberi peluang untuk berada di dalam bulan Ramadan, kemudian dia tidak menambahkan amal ibadahnya kepada Allah, dan dia tidak mohon keampunan, mohon dosa-dosa dia supaya diampun oleh Allah, sehingga berlalunya Ramadan, amalan dia tidak bertambah, dosa dia tidak diampun, maka dia adalah manusia yang paling celaka, kata Jibril. Aku berkata amin. Jadi muslimin muslimat, takutlah kepada doa Jibril dan kepada amin Rasulullah.
Kerana Jibril adalah makhluk yang Allah Ta'ala tak pernah tolak doanya. Yang mengaminkan itu adalah Rasulullah, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah. Jadi kita nak kembali kepada kita setelah melalui sekolah Ramadan. Adakah amalan baik kita itu berterusan ataupun sebaliknya? Kita boleh tahu tentang diri kita. Benarlah sebagaimana kata siapa? Hasan Al-Basri mengatakan, nak tahu orang itu Allah Ta'ala terima ataupun tidak amal ibadah dia. Setelah dia melakukan amal kebaikan, maka hati dia ini terdorong nak melakukan kebaikan lain pula. Akan terdorong melakukan kebaikan demi kebaikan pula. Itu hasilnya. Sebaliknya, jika seseorang itu melakukan kejahatan, maka kejahatan itu mendorong diri dia juga untuk melakukan kejahatan lain pula. Ini tanda orang Allah Ta'ala tak terima amal ibadah. Jadi persoalan ini ada atau tidak dalam diri kita. Kita yang Maha Tahu dan Allah yang lebih mengetahui tentang kita. Maka sebab itulah kita jangan tinggalkan sentiasa berdoa. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita bersalat, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita sembahyang ini 5 kali sehari sampai kita mati. Bermula bila salat ini? Bermula pada usia 7 tahun. Muru auladakum bis-salah inda 7 sinin, kata Rasulullah. Perintahlah, ajarlah, didiklah, suruhlah anak kamu kepada salat itu ketika usia dia 7 tahun. Ibadah lain mana ada 7 tahun kena buat puasa, tak ada pun. Tutup aurat tak apa. Tak ada tak kena ibadah lain. Tetapi salat 7 tahun tu kena sembahyang dia. Apa rahsia sebenar? Dan sembahyang itu, ta'arif kepada sembahyang itu adalah as-salat ad-du'a. Sembahyang itu adalah doa. Jadi Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Dan Nabi banyak berdoa ketika di dalam salat. Maka kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka paling pada tanda Allah Ta'ala nak tengok hamba ini berdoa sendiri mendirikan salat 5 kali sehari sampai mati, walau apa keadaan sekalipun. Sama ada kita kaya, kita miskin, kita sakit, kita sihat, kita pemimpin, kita rakyat, kita raja, kita orang biasa, kita musafir, kita bermukim, kita apa sekalipun, tetap yang aku nak, kata Allah, muka nak minta, muka nak salat kepada aku 5 kali sehari sampai mati. Menerak, netenin, mengingin, aku tak kisah, kata Allah. Sebab apa tu? Sebab Allah Ta'ala suruh kita minta sentiasa berada dalam keadaan baik. Itu yang kita kena faham. Dan jadi baik lagi tu, doronglah diri kita dengan banyak melakukan ibadat-ibadat sunat. Bagaimana Nabi tu? Nabi kita salat 5 waktu, sama dengan kita juga 5 kali sehari juga. Tetapi Nabi itu memperhebatkan ibadat sunat dia itu, salat sunat dia itu. Pernah suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abu Huzaifah Al-Yamani pernah menjadi makmum kepada Nabi salat sunat tahajud, salat nawafil, salat malam, salat qiyam ni. Dia kata Nabi mulakan dengan suratul Baqarah. Nabi baca ayat satu ayat demi ayat demi ayat. Abu Huzaifah mengatakan, agak-agak bila Rasulullah rapat? Aku telah meletak jangka Nabi akan rapat setelah sampai ayat yang ke-1. Surah Al-Baqarah 1 ayat itu panjang tuan. Ayatnya panjang-panjang. Ternyata Rasulullah tidak rokok. Dan aku rasa macam aku nak duduk salat, kata Abu Zaid. Tapi Nabi tak rokok.